Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana masih lagi diberi peluang untuk kita sama-sama dalam sesi BOP, iaitu Business Opportunity Preview, yang kita adakan pada malam ini. Tahniah buat semua yang dapat hadirkan diri dalam sesi malam ini, iaitu perkongsian tentang peluang jana pendapatan bersama dengan Public Goal. Sebelum kita memulakan majlis, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Wan Muhammad Razman bin Wan Rosli selaku moderator kita pada hari ini. Boleh saya tahu tuan-puan join BOP kita pada malam ini daripada mana? Boleh tolong komen tuan-puan daripada mana. Okey, boleh terus komen di ruangan chat untuk kita semua tahu ataupun untuk kita berkenalan tuan-puan daripada mana. Okey, baiklah, sebelum kita bermula, ingin saya tekankan supaya tuan-puan semua boleh on kamera supaya speaker kita boleh kenal tuan-puan yang hadir pada malam ini. Dan juga tuan-puan boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Saya yakin tuan-puan dah tak sabar untuk mendengar perkongsian daripada speaker hebat yang kita datangkan khas untuk tuan-puan pada malam ini. Sesi kita pada malam ini dimulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya tuan-puan, sebelum kita memulakan sesi kita, sama-sama kita tonton video yang telah disediakan. Dipersilakan Ketek. Tuan-puan, MDC 990 mengumumkan berarakan masuk Million Star Triple Diamond Tuan Haji Muhammad Zulkifli bin Syafiq Awal bin Lava Mantap. Alang-alang simpan emas, dia sampai jadi kaya. Alang-alang jadi dealer, dia sampai jadi diamond. Dan inilah misi kita, yang mana kita nak bantu lebih ramai orang untuk dapatkan passive income minima RM5,000 setiap bulan. 11 bulan dah boleh capai FMT dan macam-macam lagi. Kalau saya boleh, anda semua pasti boleh. Lihat ke kanan anda, lihat ke kiri anda. Mereka semuanya adalah achievers. Untuk nak berjaya, kalau tumpuan ada impian yang besar dan tumpuan percaya tumpuan boleh mencapai, maksudnya tumpuan dah capai separuh kejayaan itu. Dari tak minat, jadi obses. Bila tuan dah dapat smart, tuan kena cari betul-betul mana turning point tuan. Nak dapat kejayaan luar biasa, tindakan kita kena luar biasa. Offline marketing hanya perlukan 3 P sahaja. P, berani senyum. P, berani sapa. P, berani follow up. Bila mana tuan-puan upgrade tuan-puan punya mindset, skill set dan tool set, bisnes tuan-puan juga akan sama-sama turut upgraded to the next level. Saya akan bantu saja pada waktu itu. Apa yang skill yang saya ada, walaupun tak sempurna, asalkan boleh bantu tim, saya akan bagi. Memang mentor change my life lah. Cara saya, sudut pandang saya bercakap, fikir, everything dah berubah dengan PG1 system yang mentor ajarkan. Hidup kita ni semuanya adalah tentang pilih. Dan pilihan, setiap pilihan yang kita buat, itulah yang akan menentukan mana kita, taraf kehidupan kita di masa akan datang. Hidup tanpa impian ibarat kapal yang berlayar tanpa nakoda. Dream yang terbaik adalah dream yang berkaitan dengan orang yang kita sayang.
Tuan-puan berikan tepukan yang lebih gemuruh lagi tuan-puan. Saya memang banyak buat bisnes. Di zaman remaja saya sampai universiti memang tak pernah saya tak buat bisnes saya rasa. Ada je barang saya jual. Bila saya buat live dengan buat konten, saya rasa lebih enjoy, lebih seronok dan ada hasil dekat situ. Lihatlah wajah-wajah mereka yang melakukan usaha luar biasa. Bapak, ini sorakan terakhir untuk Emirates 9 mempersilakan pemuncak majlis diiringi oleh Dato' Sri Wera. Business partner tak akan putus tuan-tuan perempuan selagi Public Go ada. 7 keturunan akan jadi Yumi Empire tuan-tuan perempuan. This is the promise. Alhamdulillah, terima kasih Ketek atas tontonan video sebentar tadi yang sangat memberi inspirasi kepada kita semua. Baiklah tuan-puan, topik kita pada hari ini berkaitan dengan kebebasan keuangan atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil financial freedom. Kata mentor untuk bahasa yang lebih mudah difahami tuan-puan, iaitu tak kerja pun ada duit. Itulah antara definisi financial freedom. Tuan-puan, selagi kita bekerja makan gaji, sukar untuk kita capai financial freedom. Tetapi dengan public goal, ini merupakan jalan cepat untuk kita mencapainya. Dengan cara macam mana? Tuan-puan dengar sendiri perkongsian yang akan dikongsikan oleh speaker kita sebentar tadi. Baiklah tuan-puan, nama speaker yang kita datangkan khas pada malam ini ialah Muhammad Sharifuddin bin Muhammad Jamil atau mesra dengan panggilan Tuan SJ. Beliau sudah menjalankan bisnes public go ni lebih 11 tahun, bermula pada usia 20-an lagi. Beliau sudah pun mencapai financial freedom pada usia beliau 28 tahun. Dahulunya, tuan-puan, beliau merupakan seorang engineer, tetapi sudah pencen pada usia sangat muda, beberapa tahun yang lepas. Beliau juga merupakan Presiden dan CEO dalam tim G100 Network dan sudah mempunyai lebih daripada 100,000 penyimpan emas di bawah empire beliau. Beliau juga sudah unlock VVIP trip bersama Public Goal ke Dubai, Itali, Hokkaido, Switzerland, Cape Town dan tahun ini ke Budapest pada bulan 10 nanti dan sudah unlock business class dalam trip ini. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Tuan Sharif Jamil untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa muslimin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih saya ucapkan buat Cikgu Wan Razman, moderator kita pada malam ni. Alhamdulillah tuan-puan, tahniah tuan-puan 14 mata yang sedang memandang pada malam ni. Tuan-puan hadir untuk melihat peluang yang disediakan oleh Public Goal untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak kala orang lain sekarang mungkin sedang tengok Netflix, tengah rehat-rehat, report kat mamak, kan? Tapi tuan-puan buat perkara yang berbeza. Tuan-puan nak cari peluang untuk ubah hidup, improve masa depan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa tuan-puan? Apa yang kita dah dapat hari ini adalah hasil, adalah hasil usaha kita, perancangan yang kita buat 3 ke 5 tahun yang lalu. Okey. Dari sudut kewangan, apa yang kita buat 3 ke 5 tahun yang lalu, itulah kedudukan kewangan kita sekarang. Contoh dari sudut, kalau dari sudut kesihatan,
Kan kalau 3-5 tahun lalu kita makan benda-benda yang tak sihat, hari ni kesannya akan datang. Macam itulah lebih kurang. Dan siapakah kita lagi 3-5 tahun di masa depan, okey, bergantung kepada tindakan yang kita buat hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so insya-Allah tuan-puan datang hari ini untuk melihat peluang yang disediakan oleh Public Gold untuk sesiapa sahaja yang berminat. Okey. So saya akan kongsikan peluang bagaimana platform Public Gold ni bukan sekadar saya boleh beli emas, saya boleh jual emas, bukan tuan-puan. Okay, platform Public Gold ni dah change kehidupan saya, change life saya. Okay, bagaimana sebuah platform yang pada asalnya saya sekadar nak beli emas, simpan emas saja, tapi sekarang dah jadi main income, yang aset yang dibina melalui platform bisnes Public Gold ni, ini adalah main income saya buat masa sekarang. Okay, dan dulu saya sebagai seorang engineer kilang, okay, bagaimana bisnes Public Gold ni yang saya bina, rupanya income daripada bisnes Public Gold ni, okay, boleh take over income tempat saya kerja tu, malah lebih besar lagi. Okay, insyaAllah peluang tu saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Saya dan tim kami tak nak selfish. Okay, kami nak kongsikan peluang yang kami dapat ini kepada tuan-tuan dan puan. Okay, sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat para komiti yang memastikan kelancaran program pada malam ni. Terima kasih. Alright, so insyaAllah saya cuba untuk share saya punya screen dahulu. Okay. Nampak full screen tak, cikgu? Okey, nampak Tuan SG. Boleh Boleh. Okey, baik. So insyaAllah tuan-tuan, bagaimana platform bisnes Public Gold ini boleh membuatkan tuan-tuan capai kebebasan kewangan. Okey, ataupun dalam bahasa English dia yang kita boleh panggil financial freedom. Okey, so insyaAllah, dan tuan-tuan tengok tajuk di sebelah kiri tu saya letak. Untuk dapatkan passive income, okay, pendapatan minimal 5-10 ribu sebulan sebagai seorang dealer Public Gold. Okay, so dekat sini kenapa dia ada dua tajuk tuan-tuan? Sebenarnya dia hubung kait dekat sini. Bagaimana income 5-10 ribu sebulan yang kita boleh dapat di Public Gold ni melalui dan income itu berbentuk pasif. Okay, dia bukan active income tuan-tuan. Di Public Gold, income yang kita dapat berbentuk pasif. So the moment kita dah bina income tersebut, kita boleh menikmati income tersebut sampai bila-bila. Even sampai kita mati sekalipun, waris kita boleh menikmati hasil income yang kita dah bina melalui platform bisnes Public Gold tersebut. Okay, so angka 5-10 ribu saya letakkan dekat sini untuk menunjukkan future masa depan tuan-puan melalui platform bisnes Public Gold dalam tempoh 24 bulan daripada sekarang. Okey, tapi kalau tuan-puan untuk seterusnya 3 ke 5 tahun lagi 10 tahun, kejap lagi saya tunjuk dekat tuan-puan punya future income bagaimana dengan Public Gold ni, insyaAllah. Okey, alright, sebelum tu tuan-puan, suka untuk saya kenalkan diri saya dulu. Saya mula membina bisnes Public Gold ni since saya student lagi tuan-puan. Okey, since saya masih lagi student, saya dah mula membina bisnes Public Gold ni. Mula-mula saya simpan emas untuk diri saya sahaja. Tapi lama kelamaan saya rasa macam tak lama pun tuan sebenarnya. Selepas 4 bulan saya menjadi seorang penyimpan emas, alright, terus saya explore. Okey, saya nampak di Public Gold ni bukan sekadar boleh simpan emas, rupanya boleh bantu orang lain pun menyimpan emas dan kita dibayar komisen. Dia macam tu tuan-puan. Okey, konsep dia simple je. Contoh, saya dekat sini saya nampak Tuan Ikhwan. Okey, saya bantu Tuan Ikhwan menabung emas di Public Gold. Setiap kali Tuan Ikhwan membeli emas, saya dibayar komisen oleh Public Gold. Tugas saya membimbing, bantu, okey, Tuan Ikhwan supaya boleh bertransaksi dengan Public Gold dengan smooth. Okey. Sama juga nanti bila tuan-puan jadi dealer Public Gold, tugas kita nak memperkenalkan Public Gold ni kepada masyarakat. Okay, sebab tu kalau tuan-tuan perasan, Public Gold ni dia tak ada kita panggil iklan melalui televisyen, billboard, tak ada tuan-tuan. Public Gold ni dia dikembangkan melalui people. Okay, saya dapat manfaat, saya nak sampaikan kepada orang lain. Dia people to people business. Dia tak melibatkan billboard, newspaper, iklan sana sini. Tak ada tuan-tuan, dekat radio tak ada. Okey, tapi bisnes Public Gold dikembangkan melalui dealer-dealer yang terlatih. Alright, sampai hari ini alhamdulillah tuan-puan, Public Gold dah ada lebih 2.5 juta penyimpan emas.
dalam keseluruhan public goal di Malaysia, di Indonesia, Brunei. Okay, public goal punya customer, to be very detail teman ya, public goal sekarang dia ada 18 branches dekat Malaysia dan public goal dah ada 8 branch di Indonesia. Brunei tak ada branch. Okay, so Malaysia dengan Indonesia ni total up teman boleh kira lah 18 tambah 8 total branch yang ada di seluruh dua negara ni yang memberi servis kepada 2.5 juta penyimpan emas. Okay, dan angka ini tak akan statik tuan-puan ya, dia akan keep on growing. Okay, berdasarkan demand yang ada, public goal akan supply, public goal akan support sebanyak yang mungkin, tak ada masalah. Dan target public goal pada tahun 2030, public goal nak ada 10 juta penyimpan emas. Okey, lagi berapa tahun tu? Sekarang 2026 sampai 2030. Target public goal 2030 untuk ada 10 juta penyimpan emas. Okey, so pasti akan ada lagi pertambahan banyak branches, okey, untuk support demand-demand yang diperlukan di tempat-tempat tertentu lah. Okey. Alright. So my background, saya sebelum ni seorang mechatronic engineering. Okey, dan saya balik ke Malaysia. Saya bekerja di Pulau Pinang sebagai seorang test engineer. Okey, dalam waktu yang sama, waktu student pun buat business public goal. Waktu bekerja pun saya dalam waktu yang sama saya buat maksudnya pagi kerja, balik rumah, saya bina business public goal. Okey. Selepas 5 tahun menjadi seorang engineer, saya dah boleh quick engineer dan terus bina dengan public goal saja. Okey. Income yang saya bina melalui business public goal ni double triple daripada tempat saya kerja tu, membuatkan saya yakin untuk saya nak resign and fokus public goal sepenuh masa pada waktu tu. Okay. Alright. So, okay tuan-tuan. Sebelum tu tuan-tuan, kenalkan ini adalah mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee. Beliau dah menulis 2 buah buku, Wang Emas dan juga Misi Bebas Hutang. 2 buah buku tu. Okay. Dan kami tuan-puan dalam tim G100, untuk pengetahuan tuan-puan, saya dan tim saya dekat sini, kami adalah dealer public goal bersama tim G100. Okey. Dalam public goal ni dia ada beberapa tim, tapi tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ni, tuan-puan adalah customer bagi tim G100. Okey. So, kami adalah dealer dalam tim G100. Tim G100 ini, founder dia adalah Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee. Okey. Dan saya selaku presiden untuk tim G100 ini. Tuan-puan lihat ini journey saya tuan-puan. Saya pun mula sama juga. From nothing, saya bina business public goal slowly. Okey. Dan alhamdulillah business public goal ni boleh overtake income tempat saya kerja. Dan saya boleh financial freedom dengan platform public goal sahaja. Alhamdulillah. Alright. Okey tuan-puan. So seterusnya tuan-puan tengok ini journey saya lah bagaimana business public goal ni change kehidupan saya. Sebab tu saya cakap tuan-puan, public goal ni bukan sekadar kita boleh beli emas saja. Bukan sekadar kita boleh jual emas saja. Dia boleh ubah kehidupan kita jadi lebih baik. Okey, kalau tuan-puan sekarang B40 nak move to M40 to T20 ataupun T1, this is the platform yang tuan-puan boleh manfaatkan. Okey, tuan-puan daripada T20 sekarang nak move ke T1, this is the platform untuk bantu ubah hidup tuan-tuan. Boleh tuan-tuan, possible sangat. Okey. Alright tuan-tuan, kat sini saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan bagaimana 2 kaedah yang ada yang membolehkan tuan-puan sekejap. Okey. Alright, dekat sini ada 2 kaedah tuan-tuan bagaimana tuan-puan boleh buat duit melalui platform yang public goal sediakan ini. Okey. Yang pertama tuan-puan adalah melalui simpanan emas. Saya yakin tuan-puan yang dah menyimpan emas dengan public goal 2-3 tahun yang lalu, sekarang tuan-puan tengok emas yang tuan-puan ada pun kalau jual dah untung besar dah. Okey, itu kaedah yang pertama. Simple je, kita buy low, sell high, dah untung dah. Tapi ini bukanlah kaedah yang saya nak sampaikan kepada tuan-puan. Kita tak boleh capai financial freedom, time freedom dengan kaedah sekadar buy low, sell high. Okey, untuk capai financial freedom, kita kena bina bisnes yang memberikan pulangan passive income kepada kita. Dan passive income itu boleh melebihi komitmen bulanan kita. Benda ni yang saya nak tuan-tuan faham. Untuk capai financial freedom, kita mesti dapatkan passive income, dan passive income itu melebihi komitmen bulanan kita. Contoh dekat sini saya nampak Tuan Faiz. Katakanlah komitmen bulanan Tuan Faiz sebulan RM7,000 for example. So kita kena bina passive income
melalui whatever platform pun. Tapi hari ni saya nak kongsikan platform public goal. Tuan Faiz bina passive income melalui business public goal. Okey, mungkin untuk capai target yang pertama 10,000 yang pertama. Supaya 10,000 tersebut boleh melebihi komitmen bulanan 7,000 tersebut, mengakibatkan Tuan Faiz dah berada di status financial freedom. Okey, kalau kita kerja makan gaji tuan-puan, itu contoh komitmen kita 7,000 juga. For example, okey. Tapi income kita dekat tempat kerja contoh 15,000. Memang income lagi besar berbanding komitmen, tapi ini income yang berbentuk aktif. Okey, apa-apa berlaku kepada kita, back to zero. Alright? Sebab tu tuan-puan, income aktif tak boleh kita guna pakai untuk nak menunjukkan kita berada pada status financial freedom. Tak boleh. Sebab income tersebut anytime boleh jadi kosong. Sama ada kita sakit ke, boleh jadi kosong juga. Okey, tak mampu bekerja, back to zero. Kena berhenti kerja, back to zero. Pencen, back to zero. Okey, tapi kalau kita bina passive income, income yang melalui passive ni, dia akan keep on growing. Okey, income passive ni kekal sampai bila-bila. Okey, baik. Okey tuan-puan, seterusnya tuan-puan, ini yang saya nak sampaikan pada malam ni. Bagaimana platform business public goal membolehkan tuan-tuan dan puan-puan capai financial freedom. Tuan-puan tengok dekat sini ya. Contohnya tuan-puan, kalaulah tuan-puan ada seorang penyimpan emas, alright? Dan seorang, tuan-puan dah bimbing dia, dah guide dia. Okey, dia beli emas, okey. Sekali, contoh yang pertama dia beli 100 gram, harga 60,000 for example. Okey, tuan-puan akan dapat commission. Kita ambil lah yang paling tinggi sekali 2%. So tuan-puan akan dapat RM1,200. Okey. Setiap kali, itu baru kali pertama. Customer kita ni tuan-puan, pengalaman saya tuan-puan, orang beli emas, dia tak beli sekali tuan-puan. Nature penyimpan emas ni, dapat gaji dia simpan, dapat gaji dia simpan. Okey, dia akan simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Dia tahu dah, daripada dia letak kat ASB ke tabung haji, emas lebih kukuh, lebih meyakinkan, return lebih tinggi. Okey, so setiap kali dia dapat gaji, dia akan asingkan sikit. Okey, so setiap kali dia menabung emas, kita dibayar royalty oleh public goal. Sebab apa? Public goal berterima kasih kepada kita sebab kita memperkenalkan public goal kepada dia. Itu saja konsep business public goal ni tuan-tuan dan puan. Okey, alright. So kenapa tuan-puan kena consider untuk tengok sesuai ke tidak business public goal ni untuk tuan-tuan dan puan. Okey, ada 8 sebab tuan-puan kenapa tuan-puan perlu consider business public goal ni kepada tuan-tuan dan puan. Okey, yang pertama tuan-puan, produk emas ni dia adalah produk yang evergreen. Dia tak bermusim. Okey, dia bukan sekadar tunggu musim raya dulu baru orang akan berpusu-pusu beli emas. Tak tuan-puan. Alright? Emas ni orang beli setiap masa. But bulan ni saja tuan-puan ada customer saya beli hampir 150,000. Okey. Dia buat 30,000 setiap hari pun ada tuan-puan. So dia tak perlu tunggu dia bergantung tuan-puan Dia bukan sekadar nak tunggu sesuatu musim baru dia akan ramai-ramai beli, tak. Sebab emas ni dia dah dijadikan sebagai cara masyarakat kita menabung, menyimpan, alihkan duit. Ada extra duit, orang tengok duit ni kalau tak nak pakai 2 tahun ke atas, baik alihkan dalam bentuk emas. Okey. Dan yang kedua tuan-puan, business public goal ni boleh dibuat online 100%. Okey. Memang sesuai tuan-puan duduk kat mana sekalipun, tuan-puan boleh buat business public goal ni. Okey, yang ketiga, tak perlu nak pening-pening nak simpan stok tuan-puan. Okey, public goal tolong uruskan. Okey, public goal tolong uruskan from A to Z. Tugas kita bimbing masyarakat menabung emas sahaja. Okey. Yang keempat, tuan-puan dapat percutian. Okey, kita bantu masyarakat menyimpan emas sampai target nanti public goal bagi hadiah free trip kepada kita. Okey, bukan trip pergi Langkawi ataupun pergi Johor tuan-puan. Tak, ini trip pergi overseas trip. Okey, yang kelima, tak ada target-target untuk kekalkan status. The moment tuan-puan jadi public goal, forever tuan-puan akan memegang title tersebut. Okay, walaupun kita dah meninggal satu hari nanti pun, tetap juga kita boleh mewarisi bisnes public goal tu kepada anak-anak ataupun pasangan kita. Alright? Okay, dan yang keenam, bisnes ini boleh diwarisi. Okay, ini yang best tuan-puan Maksud effort yang kita dah letak dalam bisnes ni forever, kekal sampai bila-bila. Contoh dulu saya jadi engineer kilang 5 tahun. Lepas resign, back to zero. Okay, dah tak ada apa-apa dah. Syarikat dah tak bagi apa-apa dah. Sebab apa? Itu active income.
Okey, berbeza dengan public goal. Okey, bisnes yang dibina adalah bisnes yang boleh diwarisi daripada generasi ke generasi. Alright? Dan yang ketujuh, bisnes public goal ni boleh scalable dengan mudah. Dia tak melekat pada kita, tuan-puan. Okey, so sangat mudah untuk kita nak menjalankan bisnes public goal. Tuan-puan bayangkan daripada saya seorang diri, sekarang dalam bimbingan saya sekarang dah ada melebihi 135,000 orang penyimpan emas. Okey, so angka bertambah dengan sangat banyak, tapi saya masih lagi tak perlu pun nak ada office sendiri ke apa, tak perlu, tuan-puan. Okey, statik dekat rumah, apa saya punya office sekarang dekat dalam bilik kat rumah je. Okey, tapi boleh membina empire yang besar, tak ada masalah. Alright? Dan bagi saya, pengalaman yang saya ada sebelum ni, tuan-puan, okey, saya dah pernah pengalaman sebelum ni buat beberapa bisnes sebelum ini. Saya nampak, tuan-puan, ya, banyak bisnes boleh buat duit, tapi jalan yang paling mudah, murah untuk capai financial freedom, saya jumpa di public goal. Okay? Alright, baik. So, tuan-puan tengok kat sini, tuan-puan. Dekat dalam bersama tim kami ni, kalau tuan-puan decide nak jadi dealer public goal, okay, target tuan-puan dalam tempoh 24 bulan ataupun 2 tahun, tuan-puan punya income tu dia boleh berada sekitar 5 ke 10 ribu sebulan. Dalam tempoh 24 bulan lah. Dia bukan bulan pertama terus 10,000. Tak lah. Sebab kita nak bina tu. Okey. Tapi selepas 24 bulan, range income tuan-puan sekitar ini. 5 ke 10,000 sebulan. Ada orang yang dapat lewat sikit. Okey, ada orang hit lebih awal. Itu biasa, tuan-puan. Lumrah dalam dunia bisnes. Tapi secara purata, okey, secara average, okey, dalam tempoh 24 bulan, ramai yang boleh hit income 5 ke 10,000 sebulan ni. Okey. Alright. So, bagaimana nak dapat 5-10,000 sebulan ni? Simple saja, tugas kita bukan jual emas. Tugas kita sampaikan. Bimbing masyarakat. Kalau tuan-puan suka menyampaikan ilmu, alright, ini platform yang sesuai. Okey, tuan-puan bantu 1,000 penyimpan emas di bawah bimbingan tuan-tuan dan puan, tuan-puan akan lihat. Okey, income tuan-puan berada sekitar 5 ke 10,000 sebulan. 1,000 penyimpan emas aktif, tuan-puan akan menikmati hasil macam ni. Okey, 5,000 nampak macam tak besar mana, tuan-puan. Tapi kalau 5,000 ini berbentuk pasif, besar, tuan-puan. Okey. Kalaulah kita tak ada bisnes public goal, kita nak contoh, tuan-puan ni, kalau nak dapat 5,000 sebulan, okey, dengan kaedah selain public goal, dan 5,000 ni boleh kita dapatkan setiap bulan sampai bila-bila. Alright. Cara dia macam mana? Kita kena ada saving 1.2 juta, letak kat tabung haji ataupun ASB, dapat dividen lebih kurang 5%, 60,000. 1.2 juta saving, letak kat ASB ataupun tabung haji, 5% dividen, dapatlah 60,000 lebih kurang. Okey, 60,000 bahagi 12 bulan, dapatlah 5,000 sebulan. Tapi make sure pokok tu, saving dekat asas tu tak boleh berkurang. Okey, so tuan-tuan akan menikmati income 5,000 setiap bulan. Tapi tak ramai masyarakat kita boleh ada 1.2 juta cash. Okey, tapi melalui platform bisnes, ramai orang boleh dapat. Ramai orang boleh menikmati hasil ini. Okey, dapat yang sama juga, tapi cara berbeza lah. Okey, baik. So, tuan-tuan boleh tengok dekat sini, saya kongsikan beberapa testimoni income rakan-rakan dari tim kami. Ada student, walaupun belum ada 1,000 penyimpan emas pun lagi dah dapat income 4 angka. Okey, pensyarah pun boleh dapat income 5,000 ke atas. Jururawat. Okey, pelbagai background, tuan-puan. Okey, suri rumah, pesara GLC. Alright. So, dekat sini nak menunjukkan apa, tuan-puan? Business public goal ni sesuai dengan pelbagai lapisan masyarakat. Okey. Ada lagi, tuan-puan. Ni pensyarah kanan, jururawat pun ada lagi, kerja swasta. Kalau tuan-puan nak dapat even 5 figures pun sangat achievable. Okey. Tugas kita bantu dulu. Jangan tengok income lagi. Bantu dulu 1,000 penyimpan emas yang pertama. All out 2 tahun tu betul-betul. And then enjoy life 30 tahun, tuan-tuan dan puan. Okay. So, lagi tuan-tuan boleh tengok kat sini. Suri rumah lagi. Ada pekerja GLC. Ada pesara GLC. Okay. So, income ni, tuan-tuan, dia variety lah. Sebagai seorang dealer public goal, dia tak ada income basic. Alright. Dia bergantung daripada sales daripada customer dia. So, ada orang dapat lebih. Bergantunglah dengan teknik bisnes masing-masing. Okay, tapi secara purata saya boleh katakan pengalaman saya dalam bisnes public goal ni dah masuk 12 tahun,
Kalau tuan-puan ada 1,000 penyimpan emas aktif, income tuan-puan tak larilah sekitar 5 ke 10,000 sebulan. Okay. Tapi yang fokus itu dulu yang pertama. Alright. Bantu 1,000 penyimpan emas yang pertama dahulu. So, now kita nak tengok tuan-puan, 4 ultimate rewards yang Public Gold sediakan. Okay. 4 ultimate reward ni tuan-puan, yang pertama adalah financial freedom, which is tajuk kita hari ni. Okay. Reward yang pertama tuan-puan boleh dapat melalui business Public Gold adalah kita boleh capai financial freedom. Financial freedom tu apa tuan-puan? Maksudnya adalah income pasif melalui business Public Gold melebihi komitmen bulanan. Okey, tuan-puan tengok ini sejarah pengalaman saya sendiri tuan-puan. Tahun 2020, okey, ini adalah tahun waktu ni umur saya lebih kurang 26 tahun. Okey. Waktu ni komitmen saya lebih kurang 5,000. Okey, tapi income saya pada waktu ni dah sekitar 13,000. Maksudnya apa? Passive income dah melebihi komitmen bulanan saya, dan passive income tersebut adalah berbentuk pasif. Alright? Maksudnya saya dah get ready dah tempat nak resign. Saya tahun 2021 saya resign. Okay. Sebab 2020 ni masih lagi COVID, saya pun duk tintong-tintong lagi, takutlah kan, sebab kita pun tak tahu bila COVID nak habis. So 2021 saya buat keputusan untuk go full time dengan Public Gold. Okay. So tuan-tuan tengok 2024, okay, komitmen saya tak sampai 25,000 sebulan tuan-puan, tapi income dengan Public Gold dah melebihi 20,000 sebulan. 2025, tuan-puan tengok, even 1 tahun pun dia boleh grow 100% income. Okey, kalau kerja makan gaji kat tempat kita kerja tuan-puan, saya boleh katakan agak mustahil lah income nak grow 100%. Okey. So bayangkan tuan-puan, saya kerja dekat kilang saya tu, balik daripada belajar overseas, saya punya gaji pertama 2,800. Selepas 5 tahun saya berhenti kerja, income saya tak sampai 4,000 pun tuan-tuan. Itu 5 tahun punya growth. Okay. So dekat business, sky is the limit tuan-tuan. Kita buat all out masing-masing, tuan-tuan dapat. Okay. Tak ada siapa paksa. Tuan-tuan nak menikmati hasil macam ni, tuan-tuan usaha. Training kita sediakan, bahan-bahan marketing kita sediakan, support kita sediakan. Okay. Dalam tempoh 24 bulan, saya beritahu dekat tuan-tuan, income tuan-tuan memang sangat possible untuk hit sekitar 5 ke 10,000 sebulan. Dalam tempoh 3 ke 5 tahun, tuan-tuan boleh hit income puluh ribu, even 50,000 sebulan pun sangat achievable. Okay. Alright. So, yang kedua, bila tuan-tuan dah menikmati financial freedom, next, kita akan menikmati kehidupan yang bebas. Time freedom. Kita in control dengan time kita sendiri, tuan-tuan. Okay. Kita boleh plan masa kita sendiri. Okay. Ini momen yang best, tuan-tuan. Maksudnya kehidupan kita ni tak terikat dengan punch in, punch out ke office tu dah. Okay, pagi tadi tuan-tuan dah settle hantar anak-anak semua, saya pergi gym dengan wife, boleh spend masa lebih kurang sejam dengan wife dekat gym, jogging-jogging apa sikit, and then pergi lunch, kita keluar sembang-sembang, makan. Okay, so kita control sini masa kita, tuan-tuan. Okay, ini nikmat bila mana tuan-tuan dah capai financial freedom, tuan-tuan boleh buat keputusan, next tuan-tuan boleh menjadi seorang yang time freedom pula. Tak perlu tunggu pencen, tuan-tuan. Okay. Pencen bukan soal usia. Pencen adalah soal kedudukan kewangan. Bila mana passive income kita boleh melebihi komitmen bulanan kita, alright, tuan-tuan dah boleh buat keputusan untuk go full time ataupun terus membina bisnes Public Gold sahaja. Tapi sebelum nak go full time tu, tuan-tuan datang review dengan saya dulu, saya check. Bila sudah boleh, tuan-tuan boleh go full time. Okay. Alright, yang ketiga tuan-tuan, bila tuan-tuan dah bantu 1,000 penyimpan emas yang pertama, tuan-tuan akan dapat juga hadiah trip-trip dengan Public Gold ni. Tuan-tuan tak mau pun, dia akan cari juga. Trip ni memang auto akan dapat bila mana tuan-tuan dah membantu 1,000 penyimpan emas. Okay. Tahun 2023 tu pun saya dengan tim kami pergi ke Hokkaido. Tempat semua best-best tuan-tuan. 2024 pergi Switzerland. Saya graduate overseas tuan-tuan. Saya graduate Wollongong University dekat Sydney. Okay. So saya dah pengalaman 3 tahun duduk overseas tuan-tuan. Satu kehidupan yang sangat best. Tapi bila balik Malaysia, income B40 saya dah blank dah, blur dah, macam mana saya nak pergi travel ni. Dah tak mampu tuan-tuan. Okay. Alhamdulillah dengan bisnes Public Gold, since 2021 sampailah sekarang, setiap tahun Public Gold sponsor free trip saya dengan isteri travel around the world. Okay. Last year pergi Cape Town. Ni lagi 2 bulan tu Pak. Ni bulan 6, bulan 7, bulan 8. Bulan 8 kami pergi ke Budapest pula. Okay. So kalau tuan-puan suka travel, tuan-puan tengok
pergi ni bukan saya dengan isteri je tuan-puan. Ramai tim kami pun dapat. Maksudnya apa tuan-puan? Kalau ramai orang boleh dapat, maksudnya apa? Bisnes public good ni sesuai untuk ramai orang. Okey. Dekat Budapest yang kami akan pergi bulan 8 ni tuan-puan, total yang akan pergi 500 orang. Okey. So 500 orang pun boleh dapat reward dekat public good ni. Maksudnya apa? Kalau tuan-puan buat, follow education system yang kami sediakan, training yang kami sediakan, tuan-puan pun boleh dapat juga. Tak ada masalah. Kita boleh pergi, tuan-puan boleh bawa isteri, bawa pasangan, okey. Boleh enjoy life kehidupan. Tuan-puan tengok kat gambar ni tuan-puan ya. Kat gambar ni tuan-puan ni, kat sini kan ada pesara, ada cikgu, ada engineer, pelbagai latar belakang tuan-puan. Okey, boleh travel around the world sama-sama. Okey, pelbagai latar belakang. Semua orang boleh insya-Allah, tak ada masalah tuan-puan. Business public good ni sebab tu dia unik tuan-puan. Dia tak selektif. Siapa-siapa buat dapat. Okey. Right? Kita kena tahu apa orang berjaya tahu, kita kena buat apa orang berjaya buat, kita akan dapat insya-Allah apa yang orang berjaya dapat. Okey. So next tuan-tuan, reward yang keempat adalah bisnes public go ni, dia adalah sebuah bisnes yang boleh diwarisi daripada generasi ke generasi. Okey. Nampak macam pelik tapi dah berlaku tuan-puan. Ada seorang rakan kami, okey, Arwah Abdul Rahman, dia bina bisnes public go pada usia 18 tahun, dia meninggal pada usia 25 tahun tuan-puan. Okey, kawan saya ni tuan-puan dia ada beta thalassemia. So dia tak boleh hidup lama. Memang doktor bagi tahu dia hanya boleh hidup sekitar 30 tahun saja, tapi arwah meninggal pada usia 25 tahun. Okey. Dan dia dah bina bisnes 4,8 tahun tuan-puan. Dan bisnes itu tak menjadi kosong. Masih lagi menjadi mesin duit kepada ibu arwah. Walaupun teman saya ni tuan-puan dah meninggal lebih 2 tahun, tapi setiap bulan masih lagi memberi pendapatan kepada ibu arwah sendiri. Okey. Sekitar range 5 ke 8 ribu sebulan tuan-puan. Okey. Sebab apa tuan-puan? Dia ada customer di bawah bimbingan dia. Masih ada lagi 2,000 lebih customer di bawah bimbingan dia. Alright. So customer-customer itulah yang membeli, terus menabung emas sampai hari ini, dan income dibayar kepada keluarga arwah tu sendiri. Alright tuan-puan. Next tuan-puan, kami daripada tim G100 kami ada mission kami sendiri. Alright. Kami nak bantu ubah hidup 1,000 keluarga. Sekarang bersama tim kami dah ada lebih kurang 400 keluarga yang hidup mereka dah berubah. Passive income setiap bulan 4 ke 5 angka. Yang dahulunya tak ada passive income, sekarang dah ada passive income 4-5 angka. Alright. Kami nak bantu total 1,000 keluarga untuk ada income macam ni tuan-tuan, melalui platform business public good. Right. Target public good nak ada 10 juta penyimpan emas. Kita nak tuan-tuan, waktu 10 juta penyimpan emas tu diumumkan nanti, sebahagian besar berada di bawah bimbingan Empire tuan-tuan dan puan-puan. Right. So tuan-puan, tim kami sediakan apa? Untuk tuan-puan dapat semua reward-reward yang disediakan, ada 4 support yang kami berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang pertama ilmu. Ilmu emas, ilmu bisnes, ilmu kewangan. Tuan-puan kena rajin belajar je. Okey, tuan-puan rajin belajar banyak tuan-puan. Sebab income kita tuan-puan dia bergantung kepada tahap ilmu kita. Kalau ilmu kita takat ni, income kita pun takat ni tuan-puan. Kalau ilmu kita tinggi, insya-Allah income kita pun akan grow juga. Fokus pada pertambahan ilmu dahulu. Yang kedua, kami sediakan tool set dan juga skill set kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada training yang disediakan. Seminggu sekali training secara online. Sebulan sekali training secara online. 6 bulan sekali training secara fizikal. Okay. So yang secara fizikal 6 bulan sekali ni akan berlangsung bulan 9 nanti, right, di MyTech KL. Okay. So simple je tuan-puan. Seminggu sekali, hari Ahad. Sebulan sekali, Sabtu minggu yang pertama. 6 bulan sekali. Okay. Tuan-puan follow training ni betul-betul. Future tuan-puan dalam tempoh 24 bulan. InsyaAllah permulaan sekitar 5 ke 10 ribu sebulan. 5 ke 10 ribu dulu sebulan. Okay. Tak besar lagi tuan-puan. Tapi ingat, ini adalah passive income. Selepas itu tuan-puan, dia tak ada limit tuan-puan. Tak ada limit. Tuan-puan buat sebanyak mana tuan-puan nak dapat, tak ada masalah. Tuan-puan banyak contoh. Tuan-puan, tadi saya kira 1,000. Tuan-puan boleh ada 10,000. Tuan-puan boleh ada 20,000 customer terpulang kepada tuan-puan. Okay. Ingat, income public good ni dia tak ada limit. Alright, seterusnya kita sediakan support tool, bahan-bahan marketing, website, semua disediakan. Okay. Dan yang ketiga, kita juga sediakan kawan-kawan circle kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So, ada pelbagai latar belakang.
yang ada muka mereka di poster ni tuan-puan semua dah hit income 5 figures dan ke atas. Suri rumah ada, usahawan ada, pesara pun ada. Okey, anak muda ada, jurutera. Okey, tuan-puan tengok kat sini. Ni pesara tuan-puan. Tapi boleh bila bisnes public good, tak ada masalah. Okey, income 5 figures sebulan. Bersara bergaya tuan-puan. Ramai orang bersara, income drop 50%. Tapi ramai dalam tim kami yang pesara, tak ada masalah tuan-puan. Alhamdulillah. Okey, income mereka keep on growing sambil membina bisnes public good. Okey. Ada yang kerja swasta, kerja kerajaan, doktor punya bahagian perubatan, farmasis, nurse, okey, dentist. Tak ada masalah tuan-puan. Ramai pelbagai latar belakang ada dalam tim kami. Even kapten kapal pun ada, polis, custom, tentera. Right? Dan yang keempat, tuan-puan akan dapat mentorship. Orang yang dah proven sukses, ready nak bantu tuan-puan tanpa perlu dibayar. Cukup sekadar komitmen tuan-puan, nak belajar, nak berjaya, dia akan guide sebaik mungkin insya-Allah. Okay? Alright. Dan next tuan-puan, okay, ini last part. Bagaimana? Okay, tuan-puan dah nampak tadi bagaimana platform public go ni boleh ubah hidup. Bagaimana platform public go ni boleh tuan-puan membuatkan tuan-puan capai financial freedom. Okay. Dan bagaimana nak jadi dealer ni. Okay, ada 3 step saja. Yang pertama kena join training dulu. Join training. Yang kedua jawab assessment. Yang ketiga beli package emas. Okay, assessment ni tak susah pun tuan-puan. Kalau tuan-puan customer public goal, confirm tuan-puan boleh jawab. Okay. Yang ketiga beli promosi emas. Yang tu saya akan jelaskan sekejap lagi. Okay. Training tuan-puan, training RM65 sahaja. Okay. Tak sampai 1 gram lah tuan-puan. Berapa? 0.00 berapa gram saja ni. Okay. RM65 sahaja training secara online. Okay. Yang kedua, okay, sebelum tu tuan-puan, lepas dah join training, jawab assessment kan. Yang ketiga package emas. Tuan-puan tengok kalau tuan-puan buka website Public Gold, tuan-puan pergi tengok package dia. Okay. Ada 2 package yang tuan-puan boleh grab. Alright, normal dealer beli 200 gram. Priority dealer beli 500 gram. Okay, master dealer tuan-puan tak boleh grab lagi sebab master dealer ni dia kena ada 300 customer. Okay. Bila tuan-puan dah ada 300 customer, baru tuan-puan akan di-upgrade menjadi master dealer. So malam ni kita bercakap tentang normal dengan priority dulu. Okay. Kalau 200 gram lebih kurang 120,000. Okay. Kalau priority dealer sekitar 300,000. Tapi malam ni tuan-puan kita tak akan buka promo ni dekat tuan-puan. Kita nak bagi lebih special lagi. Siapa yang berminat, okay, tuan-puan nampak platform Public Gold ni bersama tim Geo100 boleh change kehidupan tuan-puan, boleh improve kehidupan tuan-puan dengan lebih baik. Alright. Tuan-puan boleh grab promosi yang lebih berbaloi lah kat sini. Okay. So dekat sini tuan-puan boleh tengok. Okay. Tadi kan beratus-ratus gram. Sekarang tinggal berapa je? 7 dinar ataupun 30 gram. Alright. Ataupun gap 15,000 ataupun 1.5 kilo silver. Tuan-puan boleh pilih tuan-puan nak yang mana. Okay. Yang penting sekarang ada 2 perbezaan utama. Satu normal dealer, satu priority dealer. Okay. Kalau tuan-puan ada bajet, cadangan saya, tuan-puan grab terus priority dealer. Sebab priority dealer commission dia lebih 50% berbanding normal dealer. Buat kerja yang sama, letih yang sama, masa yang sama, tapi hasil berbeza. Okay, tapi kalau bajet tak cukup untuk priority dealer, it's okay. Ambil normal dealer pun tak apa, permulaan yang baik. Okay. Alright, so tuan-puan boleh pilih tuan-puan nak kaedah secara fizikal emas terus pun boleh, ataupun nak beli kaedah gap dulu pun boleh. Okay, selepas dah beli package emas, tuan-puan kena tambah lagi satu item, kita panggil wealth card. Okay, card ni dia macam IC kita tuan-puan, tapi ini IC seorang dealer Public Gold. Ada emas kat atas tu 0.5 gram. Okay, RM500 saja. Dan tuan-puan akan dapat banyak voucher-voucher. Voucher beli emas, voucher beli silver. Okay. Dan okay, saya nak buat satu announcement yang special untuk malam ni tuan-puan. Tadi saya cakap apa? Package, kalau tuan-puan tengok dekat package ni, 7 dinar, 30 gram, 15,000, 1.5 kilo. Kalau priority dealer ada 13 dinar, 55 gram, 28,000, 25 kilo kan. Tapi ni paling special lah untuk tuan-puan yang hadir pada malam ni. Sekejap, berapa orang ni? 19 mata yang sedang memandang. Tuan-puan, saya boleh offer dekat tuan-puan, saya boleh buat rayuan kepada Public Gold untuk dapatkan package paling rendah sekali tuan-puan. Tuan-puan tak boleh bagi tahu dekat orang lain khusus untuk yang ada dalam Zoom ni saja. Okey. Special saya boleh arrange dekat tuan-puan.
Cukup sekadar normal dealer ni, package RM10,000 pun lepas. Beli gap RM10,000, okey. Tuan-tuan join training RM65, bayar wealth card RM500, total up lebih kurang RM10,565 saja. Tuan-tuan dah boleh jadi seorang normal dealer. Yang kedua, package priority dealer. Okey, tuan-tuan tengok kat sini. Beli RM20,000 saja. Lepas tu training dan juga wealth card, total up RM20,565 saja. Okey, hanya untuk tuan-puan yang ada dalam Zoom ni saja. Okey, jangan tanya orang lain. Tanya saya saja. Saya je boleh approve package ni dekat tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So, ini paling rendah dalam pasaran. Okey, khusus untuk tuan-puan saja. Kalau tuan-puan berminat, okey, kalau tuan-puan rasa platform Public Go ni boleh ubah kehidupan tuan-puan jadi lebih baik, okey, tuan-puan datang pada malam ni, tuan-puan tengok peluang yang kami sediakan, tuan-puan rasa sesuai, okey, kami pun sama-sama tuan-puan, okey, akan check sama ada tuan-puan sesuai atau tidak untuk join team kami. Okey, kita akan buat filtration proses. Kalau tuan-puan pass, dan tuan-puan boleh join team kami insya-Allah. Okey. Alright. So, untuk anak muda, ada juga ni malam ni yang join ya, yang bagi tahu dekat saya student lagi. Student lagi special. Umur 18 sampai 25 tahun, tapi kena join training. Dia kena pergi physical event. Pergi physical event yang saya tunjukkan ni dekat Tanjung Malim. Bulan 20 hari bulan 6 nanti. Okey. Tuan pergi physical training, physical event ni, tuan dapat grab promo yang lebih rendah. 2,500 pun boleh. Okey, untuk student. Kalau bukan student, 5,000. Okey, priority dealer 5,000 je untuk student. Kalau tuan-puan ada anak-anak, okey, nak grab promosi untuk student ni, hantar anak-anak tu pergi ke program Millionaire by 30 yang akan berlaku di Tanjung Malim. Okey, Dewan Kuliah Utama Institut Tanah dan Ukur Negara. Program ni yuran kepandaian dia RM30 saja. Itu pun untuk kita bagi makan minum semua sekali. Okey, dan boleh grab promo yang sangat berpatutan ni. Dan seawal usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun dah boleh bina bisnes Public Go seawal yang mungkin. Okey, nanti bila dah grad, boleh fokus Public Go full time terus. Okey, tak payah pening-pening nak pergi apply kerja dah. Right? So, sikit input daripada saya tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa package yang kami sediakan ini, plan yang kami sediakan ini boleh ubah kehidupan tuan-puan jadi lebih baik. Okey, daripada kita simpan ke ASB dengan tabung haji tuan-puan, ambil sebahagian, tukar dalam bentuk emas, grab promosi dealer ni, tuan-puan boleh bina bisnes Public Gold. Okey, kadang-kadang kita sayang simpan lah ke ASB tabung haji tu beratus-ratus ribu. Okey, tak nampak. Tuan-puan bayangkan emas, beli emas sahaja simpan pun dah untung lebih besar tuan-puan. Return emas saja lebih tinggi berbanding ASB dengan tabung haji. Okey, so kita ambil sebahagian simpanan yang ada tu, alihkan dalam bentuk emas. Kita tak habiskan pun, tukar bentuk saja. Tukar bentuk saja, tuan-puan dah dapat peluang bisnes, tuan-puan boleh grow bisnes ikut panduan yang kami sediakan untuk masa depan tuan-tuan dan puan-puan juga. Okey. Dan mungkin kalau saving tak cukup, ada emas. Emas dah ada banyak sebelum ni. Okey, nak beli duit, nak beli package baru dah tak ada duit. Tuan boleh jual sebahagian emas tu, grab promosi dealer ni. Jual, beli balik. Memang ada kerugian sikit, tapi tuan-puan ingat tuan-puan dapat sebuah bisnes berbaloi untuk masa depan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Alright. Ataupun saya boleh advise lagi, tuan-puan boleh join order. Okey, kakak beli 5,000, abang beli 1,000, ayah beli 2,000, total up 10,000. Beli atas nama tuan-puan boleh jadi dealer juga. Okey. Alright. So that's all daripada saya tuan-puan. So tim kami sekarang kami sedang bina satu pasukan elit untuk kami nak capai 2 juta penyimpan emas pula tuan-puan. Okey, sekarang dah 1.1 juta dah. Kita nak pergi 2 juta pula. Okey, kami perlukan 1,000 orang dealer aktif yang committed untuk sama-sama kita merealisasikan misi ini. Okey, kalau tuan-puan rasa platform yang kami sediakan ini sesuai untuk tuan-puan, let's be part of our team. Success is predictable. See you, Datuk. Terima kasih. Saya perlahan kembali kepada moderator, Cikgu Razman. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih majlis mengucapkan kepada Tuan SJ atas perkongsian yang sangat membuka minda sebentar tadi. Saya yakin tuan-puan dah nampak serba sedikit peluang dan ruang yang yang tersedia yang Public Go sediakan untuk tuan-puan menjana income pasif 5,000 ke 10,000 bersama dengan Public Gold. Jadi tuan-puan, pencen adalah soal keuangan, bukan soal umur.
Dan bisnes yang Public Go sediakan ni adalah sesuai untuk semua orang. Seterusnya tuan-puan, pada malam ini juga dibawakan satu lagi speaker yang tidak kurang hebatnya. Speaker ini diberi nama Puan Wahidah binti Ibrahim, asal negeri Johor, pekerjaan penjawat awam. Frontline sekitar 645 orang, achievement dalam Public Goal, $1 million producer dan C-Trip Yogyakarta. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis yang ini mempersilakan Puan Wahidah untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum. Selamat malam. Tuan Moderator, dengar tak suara saya jelas? Jelas Puan Wahidah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak moderator kita. Tuan Puan, terima kasih sebab join malam ni punya sesi sangat istimewa sebab dibawa daripada mentor kita iaitu 5-star Diamond Tuan Syarif Jamil. Tuan Puan, saya sendiri daripada tahun 2022 berkecimpung join bisnes Pabigo ni Tuan Puan. Sebabnya adalah untuk dapatkan extra income Tuan Puan. Okey, jadi permulaan saya bukan sebagai penyimpan emas tapi permulaan saya memang terus saya punya target adalah nak jadi nak buat bisnes. Dengan Pabigo ni sebab saya nakkan extra income. Tuan Puan, dalam bisnes Pabigo ni Tuan Puan, apa yang Tuan Puan nampak tadi Tuan Syarif Jamil dah berkongsi dengan kita banyak manfaat menjadi dealer dan juga membuat bisnes public goal. Kalau dalam banyak-banyak yang Tuan Syarif Jamil kongsikan pada saya pada kita semua Tuan Puan, saya sangat tertarik sebenarnya pada kebebasan untuk kebebasan kewangan dan juga kebebasan masa Tuan Puan. Dalam bisnes public goal ni kalau siapa yang buat kata betul-betul, dia bukannya menjanjikan bulanan bintang. Bisnes ni bukannya macam hari ni Tuan Puan buat, atau hari ni Tuan Puan ke depan, besok tiba-tiba Tuan Puan dah ada 100 customer. Tak ada macam tu Tuan Puan. Apa pun memang ada progress. Yang terbaiknya dalam kita punya platform Tuan Puan, dalam tim kami ni kita ada training. Ada training. Jadi Tuan Puan jangan risau. Tak kira Tuan Puan dalam arena kerja apa pun, tadi Tuan Syarif Jamil ada kongsikan pada kita pelbagai pekerjaan, pelbagai career. Tuan Puan tengok tak kira Tuan Puan swasta ataupun government, semua boleh buat bisnes ni. Yang paling bagus Tuan Puan, bisnes ni hanya perlukan 2 jam ni Tuan Puan. 2 jam saja sepanjang hari Tuan Puan tu. Tuan Puan 24 jam, cuma 2 jam je sebenarnya masa untuk kita peruntukkan buat bisnes ni. Sebab tu saya, walaupun saya kerja shift, mungkin ada dekat sini, ada yang kenal dengan saya jemput juga prospek saya. Saya bekerja shift. Macam hari ni saya first day off. Malam tadi saya kerja, ni saya balik kerja lah pukul 8.30. Jadi saya ada masa. Kadang-kadang malam macam ni pun kadang pukul 11 nanti saya masuk pergi kerja. Kadang-kadang saya kena cover tempat kawan saya bercuti. Tapi tetap juga Tuan Puan, kita ada masa lagi untuk buat bisnes ni Tuan Puan. Dan apa yang saya paling menariknya Tuan Puan, bisnes Public Go ni, customer kita adalah customer yang sepanjang hayat. Bermakna Tuan Puan, bila Tuan Puan buat bisnes Public Goal, bagusnya Tuan Puan, customer Tuan Puan takkan lari kepada peniaga yang lain. Contoh kalau Tuan Puan, mungkin antara dalam partisipan kat sini, Tuan Puan mungkin adalah peniaga juga. Tapi peniaga, bila Tuan Puan berniaga satu produk, Tuan Puan punya pelanggan boleh membeli tempat lain. Maksudnya ada chances lain. Tapi bila Tuan Puan buat bisnes Public Go ni, mereka hanya ada Tuan Puan sahaja. Hanya membeli dengan Tuan Puan saja, menyimpan dengan Tuan Puan. Tugas bagi dealer ni sangat mudah Tuan Puan. Hanya belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Itu saja. Satu lagi Tuan Puan, produk emas ni evergreen. Macam Tuan Zee beritahu tadi. Produk emas yang evergreen. Kita mengajar benda yang baik. Kita tidak membuat orang kita tak membuat orang membazir.
dengan produk emas. Kita membeli, orang kata beli emas untuk simpanan. Simpan emas tu pula boleh digunakan untuk pelbagai. Kan sama ada jadi rolling modal semula untuk bisnes. Okey, ada juga orang kata untuk buat pergi haji, untuk dana perkahwinan kan, tanpa berhutang. Okey, jadi untuk anak-anak muda sangat sesuai sangat bermula daripada sekarang untuk bersimpanan emas. Juga untuk anak-anak, maksudnya dekat dalam bisnes kita ni tuan-puan, kita punya customer ni bukannya untuk orang dewasa je. Anak muda dan juga budak bawah 7 tahun, okey, dah boleh buka akaun. Okey, mak ayah dia lah yang simpan kan. Tapi dia dah jadi pelanggan juga, pelanggan Public Go tuan-puan. Okey, satu lagi tuan-puan, dalam tadi kita tengok Tuan SJ ada terangkan tuan-puan, nampak satu proven dah proven tuan-puan, dan leader Public Go ni dah meninggal dunia tapi income masih boleh diwariskan. Jadi itu saya sedikit tuan-puan yang saya tarik, yang saya sangat tertarik lah dengan bisnes Public Gold ni. Antaranya itulah dia sebab saya buat bisnes Public Gold. Dan tuan-puan yang mana berminat, jangan lepaskan peluang malam ni. Tadi Tuan SJ bagi tuan-puan orang kata package yang istimewa tuan-puan, dan tuan-puan tak akan dapat dekat luar. Jadi kalau malam ni siapa yang berminat, terus kontak dengan dealer yang bawa tuan-puan malam ni, okey, untuk grab promosi tersebut. Okey, sekian. Terima kasih. Saya serahkan pada moderator Cikgu Wan Razman. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih majlis mengucapkan kepada Puan Wahidah atas perkongsian yang sungguh menginspirasikan sebentar tadi. Baik tuan-tuan, sesi yang seterusnya adalah sesi Q&A, iaitu sesi soal jawab. Jika tuan-puan ada sebarang persoalan yang tuan-puan nak tanya ataupun kemukakan, boleh letak di ruangan komen ataupun tuan-puan boleh raise hand untuk tanyakan terus kepada speaker kita pada malam ini. Okey, saya persilakan jika tuan-puan ada sebarang persoalan, boleh letak di ruangan komen untuk saya bantu bacakan terus kepada speaker kita pada malam ini. Tadi ada satu persoalan di ruangan chat, mungkin Tuan SJ dah jawab, iaitu berkenaan dengan promosi untuk normal dealer 10K akan masuk akaun peribadi Gap kita ke? Ya, betul. Okay, saya tambah balik kat sini. 10,000 ke 20,000 ke semua tu, tuan-puan, beli bukan untuk saya. Okay, itu untuk akaun Gap tuan-tuan dan puan lah. Cuma kaedah dia bagaimana, dia bukan pergi top up macam tu je tuan-puan. Dia ada cara dia. 10,000 transfer manual ke akaun Public Gold. Receipt tu nanti kena submit dekat introducer untuk kita proseskan. Okay, so dia bukan menggunakan FPX transfer macam biasa tu. Dia ada manual sikit sebab ini special promotion. So dia ada kaedah yang berbeza sikit. Okay, alright. Okey, baik. Jika tuan-puan ada lagi sebarang persoalan, boleh letak di ruangan chat untuk kita sama-sama jelaskan persoalan yang tuan-puan ingin tahulah. Okey, saya ruangkan masa lebih kurang seminit ataupun lebih. Jika tuan-puan ada sebarang persoalan dan juga pertanyaan, boleh ambil peluang ni tuan-puan untuk kita untuk kita dapatkan jawapan terus daripada speaker yang sangat berpengalaman. Okey, saya ada satu raise hand daripada Tuan Maziz Syafiq. Okey, Tuan Maziz, dipersilakan untuk mengajukan persoalan kepada speaker. Okey, boleh unmute boleh unmute mic. Okey, Assalamualaikum Tuan Haji, nak tanya, promosi ni kena lock untuk malam ni juga ke ataupun sampai bila Tuan Haji? Yang special Tuan Haji punya. Okey, 3 hari bekerja. 3 hari saja. 3 hari lah. Maksudnya hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Last kat Jumaat tu lah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Okey, baik. Terima kasih Tuan Aziz atas persoalan. Lagi tuan-puan, jika tuan-puan ada persoalan, boleh raise hand. Kita boleh terus tanya.
kepada speaker pada malam ini. Okey, kalau segan, tuan-puan boleh letak di ruangan chat untuk saya bantu bacakan persoalan tuan-puan. Okey, kita jarang kata nak dapatkan peluang untuk tanya terus kepada speaker, kata sangat-sangat sangat-sangat jarang boleh berlaku. Jadi bila ada peluang macam ni tuan-puan, boleh ambil peluang berharga ni untuk kita terus bertanya kepada speaker yang kita bawakan khas untuk tuan-puan pada malam ini. Okey. Okey. Adakah soalan? Jadi jika tidak ada soalan lagi, okey, baiklah tuan-puan, seterusnya sebelum kita menutup sesi kita pada malam ini, saya ada satu lagi. Okey, satu lagi tontonan video yang disediakan. Jadi oleh yang demikian, saya persilakan Ketek untuk tayangkan video tersebut. Dipersilakan Ketek. Saya baru nampak sebenarnya semua orang boleh berjaya dalam bisnes public go ni. Saya Saidah Hafizah binti Ismail, PG kod PG00762230, apply FMD saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Sebelum ini, saya jadi dealer dengan hanya belian package dealer. Saya tak tergerak hati langsung untuk lakukan bisnes dalam public gold. Tapi pada Jun 2023, adik saya sendiri iaitu arwah Tuan Muda Rahman ajak saya untuk join PLT. Jadi ketika itu saya terima ajakan beliau dan join untuk lihat sendiri bagaimana bisnes public gold ni. Kali pertama saya ada training, saya baru nampak sebenarnya semua orang boleh berjaya dalam bisnes public gold ni. Sebenarnya sebelum ada training ni, bukan saya tak nak buat bisnes public gold, tapi saya seorang yang introvert, kurang keyakinan diri untuk buat bisnes. Tapi bila mana ada training, saya nampak kita diajar untuk membina bisnes dengan PG1S, membina diri kita dan juga dah disediakan segala tools marketing yang kita boleh guna dalam membina bisnes. Alhamdulillah, setelah ada training pada Jun tu, saya tak pernah skip training PLT dan pada Januari 2025, saya dah berjaya unlock sebagai master dealer. Jadi bagi anda yang nak berjaya dan bertahan lama dalam bisnes, PLT adalah training wajib yang anda hadir pada setiap bulan. Mungkin bila kita buat sendiri, kita boleh berjaya dengan cepat. Tapi kalau kita nak kekalkan bisnes kita bertahan lama, kita wajib bisnes dengan otak founder melalui sistem PG1S. Jadi tak kisahlah personaliti anda bagaimana, asalkan anda rajin belajar dan sampaikan ilmu, anda juga boleh berjaya. See you at the top. Your ultimate financial freedom begins here. Terima kasih Ketek. Dengan berakhirnya tayangan video sebentar tadi, maka majlis kita berada pada penghujungnya. Terima kasih majlis mengucapkan kepada Tuan SJ dan juga Puan Wahidah atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi dan tuan-puan semua yang ambil bahagian pada malam ini. Bagi tuan-puan yang berminat untuk explore Business Public Go dan Grab promosi emas, tuan-puan boleh terus kontak dan rujuk introducer tuan-puan. Dengan ini berakhir sudah majlis kita. Kita jumpa lagi dalam sesi pada masa yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurangan itu daripada saya sendiri, tapi hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan boleh on kamera untuk sesi bergambar. Jadi untuk seterusnya saya serahkan kepada Ketek untuk sesi bergambar. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, dipersilakan Ketek.